Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najia binti Yaakob. Saya pemegang ID pelajar A214750. Hari ini saya nak kenalkan dengan seseorang tokoh akidah yang sangat hebat, tetapi mungkin antara kita tidak beberapa kenal sangat, iaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan ini merupakan gagasan untuk subjek akidah Islam. Jadi, jom kita sama-sama selami dan lihat betapa besarnya jasa beliau dalam menjaga akidah kita. Okey, bila kita cakap pasal akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ia ibarat ada dua kubu pertahanan utama, iaitu kubu pertama yang sangat terkenal ialah mazhab Al-Asy'ari, Asy'ariyah. Mereka ni kuat dengan pentikakan wahyu, pentikakan dari wahyu dan banyak berkembang di Iraq dan Syam. Manakala kubu yang kedua yang menjadi fokus kita pada hari ini ialah mazhab Al-Maturidiyah, di mana mazhab ni berkembang di Samarkand. Yang menariknya, mazhab Maturidiyah ni sangat menekankan peranan akal yang tersusun. Jadi mereka dominan dalam tradisi mazhab Hanafi, dalam tradisi fiqh Hanafi. Walaupun ada sedikit perbezaan daripada segi gaya, pencapaian, tapi utama mereka sama, iaitu mempertahankan akidah sunni. Dan mereka berjaya menggabungkan akal dan wahyu secara seimbang untuk menjawab cabaran-cabaran pemikiran yang timbul di zaman awal Islam. Okey. Sebagai makluman, dalam mazhab Asy'ariyah, kita ada tokoh-tokoh yang bersejarah seperti Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sendiri, dan beliau telah wafat pada tahun 324 Hijrah. Okey, beliau merupakan pengasas aliran di mana menegakkan akidah ahli sunnah dengan hujah akal dan dari wahyu. Seterusnya Imam Al-Baqillani. Beliau telah wafat pada tahun 403 Hijrah. Dan beliau merupakan tokoh besar kalam, iaitu mempertahankan akidah sunni melalui perdebatan dan karya ilmiah. Dan seterusnya Imam Al-Juwaini. Beliau telah wafat pada tahun 478 Hijrah dan beliau merupakan guru kepada Al-Ghazali. Beliau membangunkan metodologi akidah yang tersusun dan yang paling kita kenal, dan seterusnya yang paling kita kenal ialah Imam Al-Ghazali. Beliau telah wafat pada tahun 550 Hijrah dan beliau telah menyebarkan pemikiran Asy'ari melalui tasawuf, falsafah dan pembaharuan akhlak. Dan akhir sekali Imam Al-Razi, beliau telah wafat pada tahun 606 Hijrah. Beliau merupakan ahli kalam dan mufassir yang memperkukuh hujah akidah dengan pendekatan rasional. Baiklah, seterusnya kita masuk ke Imam Abu Mansur Al-Maturidi, tokoh akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, sekarang kita nak lihat dari mana datangnya tokoh hebat kita ni. Okey, kalau kita tengok peta ni menunjukkan Asia Tengah yang pada abad ke-3 Hijrah dikenali sebagai pusat ilmu yang masyhur di timur Islam. Imam Al-Maturidi bukan berkembang di Hijaz maupun Syam, tetapi di wilayah yang amat strategik iaitu Samarkand. Samarkand. Jadi, uh, sam, uh, yang kini berada di negara Uzbekistan. Yang Samarkand adalah persimpangan penting dalam laluan perdagangan dan ilmu, yang menjadikannya lokasi yang subur untuk perkembangan intelektual. Okey, dan di sini lahirnya Imam Abu Mansur
Abu Mansur Al-Maturidi. Nama penggelar beliau ialah Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Beliau berasal dari kampung bernama Maturid, Samarkand. Okey, beliau juga hidup sezaman dengan Imam Asy'ari dan dilahirkan pada tahun 238 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 333 Hijrah. Beliau ialah ulama teologi mazhab Hanafi. Dan gelaran yang paling istimewa beliau dapat iaitu Imam Al-Huda. Ini bermaksud Imam Petunjuk. Okey. Dan inilah latar belakang ringkas beliau. Jelas-jelas beliau seorang tokoh yang sangat disegani. Seterusnya mari kita lihat apa kepakaran beliau. Baiklah, kepakaran Imam Al-Maturidi yang kita boleh ringkaskan kepada tiga. Beliau merupakan seorang ahli kalam, iaitu pakar dalam ilmu akidah berhujah. Dan beliau juga merupakan ahli tafsir. Jadi ilmu akidahnya berakar umbi dari Al-Quran. Dan yang paling penting beliau adalah pengasas mazhab akidah Maturidiyah. Okey, hubungan dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa Maturidiyah sangat berkait rapat dengan Hanafi? Sebab pemikiran akidah Imam Al-Maturidi memang berasaskan mazhab Hanafi dan dipengaruhi oleh Imam Abu Hanifah. Dan Imam Al-Maturidi ni ibarat orang yang ambil graf akidah Imam Abu Hanifah dan polis ia. Dan susun ia jadi pengkembangan teologi Hanafi akidah yang sangat sistematik. Jadi bila kita sebut Hanafi, akidahnya adalah Maturidiyah. Okey, seterusnya. Okey. Setiap ilmu ada sangatnya. Jadi Imam Al-Maturidi berguru dengan ulama seperti Abu Bakar Ahmad Al-Jujani dan Nasir Ibn Yahya Al-Balaki dan Abu Nasir Ahmad Al-Ayadi. Dan murid-murid beliau pula tak kurang hebat juga. Antaranya Abu Al-Qasim Al-Hakim Al-Samarkandi, Abu Al-Laith Al-Samarkandi dan Abu Mu'in Al-Nasafi. Dan mereka lah yang bawa ajaran Maturidiyah ni tersebar luas dan kekal sampai ke hari ini. Okey. Untuk mengenali pemikiran beliau, kita kena baca kitabnya. Okey, antara karya beliau adalah Kitab Al-Tauhid. Ini kitab asas akidah Maturidiyah. Seterusnya, Kitab Tawilat Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab Tawilat Ahli Sunnah. Okey, yang merupakan kitab tafsir beliau dan ini menunjukkan bagaimana akidah beliau berlandaskan Al-Quran. Dan juga Makat Al-Syara'i. Okey, seterusnya kita lihat kepada sumbangan. Okey, sumbangan besar Al-Maturidi kepada dunia Islam. Pertama, beliau mengasaskan mazhab Maturidiyah yang menjadi salah satu tiang utama akidah Ahlussunnah wal Jamaah seiring dengan mazhab Asy'ari. Okey, yang kedua, beliau menyusun balik perbahasan akidah zaman itu dalam bentuk yang lebih kemas dan sistematik. Dan ini penting sebab banyak aliran pelik dan ekstrim muncul waktu itu. Okey, yang ketiga, beliau mempertahankan Islam daripada fahaman sesat seperti Mu'tazilah dan Kalamiyah. Dan semua tu beliau jawab dengan hujah yang kuat, ilmiah dan seimbang. Okey, yang keempat, beliau menghasilkan karya utama seperti Kitab Al-Tauhid dan juga Tawilat Ahli As-Sunnah yang jadi rujukan sampai hari ini. Okey, yang kelima, pemikiran beliau akhirnya tersebar luas ke Asia Tengah, Turki, India dan China. Menjadikan mazhab Maturidiyah ni antara aliran akidah yang terbesar dalam dunia Islam moden. Seterusnya, okey.
Walaupun hebat dia punya sumbangan tadi, meski akan ada cabaran sikit tentang mazhab Maturidiyah ni. Okey, jadi ada salah faham yang mengatakan mazhab ni terlalu rasional. Mazhab ni kurang dikenali berbanding Asy'ari di sesetengah tempat. Gaya asal suka dipahami pelajar sebab tak ada banyak terjemahan moden. Dan cabaran terbesar sekarang ialah media sosial dan kefahaman ekstrim yang perlu kita genggami menggunakan pemikiran akidah seimbang macam Maturidiyah. Okey, seterusnya kita dah sampai ke penutup. Okey, sebagai menutup, apa yang kesimpulan kita hari ini? Al-Maturidi tokoh besar akidah Al-Sunni. Beliau tinggalkan kita dengan pendekatan harmoni antara akal dan wahyu. Dan sumbangan beliau sangat besar dan sangat relevan menangani cabaran moden. Jadi, jom kita sama-sama hargai dan sebarkan ilmu kokoh besar ni. Jadi, sekian saja pemperangan saya pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.